Ingat, siapa yang menyuruh polis membunuh Altan Tuya? Artinya Altan Tuya ini film yang tak siap, betul kan? Nak tak kita siapkan film ini? Kalau nak, kita kena ambil alih Putrajaya. Kita akan siasat semula kes pembunuhan Altan Tuya yang bersangkut paut dengan rasuah pembelian kapal selam. Setuju kan? Banyaklah kita nak buat kerja dari sekali lepas ni. Siapa yang membayangkan BN akan kalah? Siapa? Tun Mahathir. 2 minggu lepas dia kata depa ni, esok ni saya pun depa bohlah penjara. Depa reka untuk tuduh saya macam-macam ni, artinya dia dah asah dah. Sudah nampak? Tun Mahathir, kami ni bukan jenis balas dendam. Kalau ada kesalahan, hadapilah tindakan. Kalau tak ada salah apa-apa, nak takut. Tapi kalau Tun Mahathir duduk lalokak, aku nak pergi melawat dia. Nak tengok dia duduk lalokak macam mana. Dia nampak muka kita, dia panggil saya Ahmad Sabu. Ahmad Sabu, apa namanya? Tolonglah, apa namanya? Baru dia tahu. Artinya Tun Mahathir telah bayangkan berlaku pertukaran kerajaan. Jadi himpunan ini, tuan-tuan yakin atau tidak, kita ambil alih Seri Negeri? Yakin atau tidak? Melalui himpunan ini, yakin atau tidak, kita ambil alih Putrajaya? Yakin atau tidak? Kalau yakin, hadirin sekalian, itulah saja yang saya harapkan. Anak punai, anak merebak, terbang turun membuat sarang. Orang ramai mula berubah, Putrajaya semakin terang.